Audio Jungle. Tadi saya ada mention pasal SPMS. Itu salah satu example lah ya, yang penggunaan AI. Jadi kita contohnya kita pakai drone untuk melihat, ini guna AI lah ya, untuk melihat keadaan pokok dan keadaan infrastruktur ya, sama ada berada pada paras yang sepatutnya lah ya. Itu penggunaan SPMS ni menggunakan teknologi AI lah. Dia salah satu example. Tapi memang kita bagi latihan ya kepada generasi baru Felda. Kita ada merangka untuk membuat projek berasaskan AI melalui TVET. Ya, sekarang melalui TVET. Jadi sebab kita kena ikut juga generasi sekarang, apa diorang punya fokus, diorang punya dia punya taste, dia punya preference, dia lain sikit kan daripada dulu. Jadi kalau macam ni, dia tidak terlalu pembelajaran mengikut sukatan mata pelajaran. Dia lebih kepada activity based, right? Jadi kalau sebab tu kita sedang melihat untuk mendapatkan ini kerjasama lah daripada universiti ataupun pusat-pusat TVET di seluruh negara. Syarikat-syarikat yang memang dah ada sistem AI boleh juga bekerjasama dengan Felda. Ya, betul. Ya, betul. Untuk TVET ni fokus kepada anak peneroka. Kepada warga peneroka lah, yang TVET ni. Yes. Maksudnya dan ada ini require umur tu, sebab peneroka umur belum merancangkan. Kita kalau yang sekarang ni kita, sebab Felda ni quite unik ya, sebab kita ada banyak agensi. Kalau ikut Constitution memang kita di bawah Jabatan Perdana Menteri, tapi kita juga bekerjasama dengan semua jabatan, semua kementerian. Yang paling terkehadapan sekarang ni kita ada adalah dengan KKDW ya, MARA kan, dekat bawah KKDW dan MARA ada banyak pusat TVET yang melihat kepada innovation, digitalization, termasuk juga AI lah. So itu yang kita tengah lihat untuk berkolaborasi dan mempertingkatkan latihan kepada warga peneroka. Tapi sebelum untuk TVET tu, mungkin pihak Felda ada untuk mewujudkan satu jabatan ke yang memang fokus pada AI? Kita dah ada. Memang dah ada. Kita sebab dalam Felda dan the group juga lah ya, kumpulan Felda, kita ada R&D ya, dan juga jabatan R&D dan sustainability. So dua jabatan ni yang kehadapan lah untuk termasuk AI, termasuk digital lah. Digitalization. So maksudnya dekat sini boleh kita kata yang warga peneroka kini menuju dan celik AI. Yes, sangat-sangat celik AI dan tidak mengira umur. Tidak mengira umur. Kadang-kadang kita pun pelik juga kan, tengok ingatkan hanya kepada generasi muda. Dan saya rasa sekarang ni bukan saja warga peneroka, saya rasa semua rakyat Malaysia kan, we have to embrace the digitalization dan juga innovation. Itu salah satu cara untuk kita sustainable. Ada soalan. So last kan, tadi kita nak tahu yang apa transformation approach tu, dah ada pilot project dan ada indikator sukses. Yang saya mention tadi lah, yang 3 tu memang kita dah buat. Memang kita dah buat, bukannya kita dalam kerangka dah kerja. Buat kepada semua
memang kita dah buat kepada semua, meliputi semua peneroka. They have access to kepada tiga-tiga ni. Tiga yang tadi tu. SPMS, e-nota hantaran dan juga RISE. Ya. Rasa kalau tadi saya mention pasal tiga benda yang kita telah buat dan memang easily access by the peneroka lah. So kalau macam tiga tadi adalah SPMS, e-nota hantaran dan juga RISE. So kalau macam yang e-nota hantaran ni adalah penghantaran hasil hasil peneroka daripada ladang ke kilang. Ya. Jadi dalam nota tu ada jelas semua maklumat mengenai yield, semua maklumat hasil semua ada kat situ. Jadi kalau ada data yang tidak tepat, kita boleh lihat kenapa dia tidak tepat dan di mana isu problem dia dekat mana. Jadi itu dapat membantu peneroka untuk make sure yang hasil mereka tu apa yang diorang patut dapat lah, tidak ada ketirisan di mana-mana. Jadi di samping tu juga kita tengok cost jadi sebabnya satu hasil, on the other hand is the cost. Jadi cost tu memang cost yang betul-betul kita incur lah. Jadi at the end peneroka dapat hasil yang sepatutnya. Mungkin saya cerita sedikit lebih detail pasal SPMS ni, sebab yang ini memang betul-betul kita punya key digital tools untuk kita bantu operasi di ladang-ladang, di ladang. So salah satu dia adalah dia punya mapping module. Jadi bila dia mapkan ladang tu, kita boleh dia pakai geospatial dan juga drone lah, pakai drone tengok. Jadi dekat situ kita boleh nampak the map tu dekat setiap inci ladang kita. Dekat mana pokok yang kita patut address, ada masalah dengan pokok tu ke, ataupun kawasan tu ada yang pokok tidak ditanam kan, dan kita boleh juga tengok jalan ataupun parit sama ada semua tu berada pada paras yang baik. Dan jadi ini semua sangat penting lah untuk kita buat zoning dan kita tengok masalah yang, kalau ada masalah yang kita hadapi. Lagi satu, kita juga dalam SPMS ni kita tengok pembajaan. Jadi kita punya baja punya requirement untuk baja. Jadi kalau kita boleh pakai exact amount of baja. Jadi tak adalah pembaziran Jadi bila tak ada pembaziran, sebab baja ni adalah komponen yang tertinggi dalam kos kita. Jadi kalau kita dapat reduce the cost, penggunaan dengan cekap dan efisien, dia dapat meningkatkan revenue lah untuk warga peneroka. Jadi yang ketiga adalah the work operation module. Yang ini pula work operation module ni kita tengok semua aktiviti dekat ladang tersebut, daripada kita pruning kepada harvesting, pembajaan, kalau ada pest control ataupun disease issue Ganoderma ke dekat pokok tu, kita boleh lihat dengan jelas dan kita boleh terus address. Jadi dia dapat menjimatkan masa kita lah di samping juga kita boleh benchmark dengan performance. Ladang ni apa masalah dia, yang ini pula apa masalah dia. So benchmarking performance ni sangat penting lah Lepas tu akhirnya kita ada satu dashboard. Jadi dalam dashboard tu kita boleh lihat semua data-data plantation. Dalam data plantation ni kita boleh dia akan gunakan data-data ni dan the system akan analyse. Jadi kalau kita nak tahu pasal apa yang kita perlu improve, jadi data analysis tu dilaksanakan dengan cepat dan cekap dan accurate. Itu yang paling penting lah, and then consistent kepada setiap ladang. Sebab kita kan ada 317 rancangan semua dalam Felda kan, memang banyak. Jadi sangat-sangat membantulah, especially ladang-ladang ni adalah milik peneroka. Sistem yang sama kita ada juga dengan ladang yang diuruskan oleh FGV. Cuma beza dia, yang ladang diuruskan oleh FGV dalam 350,000 hektar tu adalah ladang milik Felda. Yang 456,000 hektar ni adalah ladang milik peneroka.
Jadi sistem yang agak sama, cuma disesuaikan mengikut keperluan kepada warga peneroka dan juga keperluan kepada ladang yang diuruskan secara komersial. Audio Jungle.